kita ada 365 hari. Setiap hari duit rakyat Malaysia kena scam berjumlah setiap hari tuan-tuan dan puan-puan, setiap hari. Maknanya hari ini tuan-tuan dengar apa yang saya kongsikan, duit rakyat Malaysia hilang sebanyak berapa agak satu hari? Berapa agak? 8 juta satu hari. Government tu dia ada kategori-kategori. Cikgu antara yang top. Selain cikgu, yang banyak kena scam, pelajar. Pelajar pun masuk dalam ranking tu. Dan yang ini agak saya macam wow, kategori ni pun masuk juga antara yang paling ramai kena scam. Kategori tidak bekerja. Tidak bekerja pun ramai kena scam. Dan tidak bekerja baru saya tahu diorang ada duit banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, 8 juta you darabkan 365 hari. Bilion, tuan-tuan dan puan-puan, bilion. Bilion tu kita boleh buat berapa banyak sekolah? Kata dah 3 bilion. Banyak sekolah kita boleh buat kan? Bagi pendidikan percuma banyak, bagi tolong anak-anak orang miskin banyak dengan 3 bilion tu. Maka Rahmat memilih untuk bersara selepas saya 21 tahun dalam PDRM. Walaupun bos saya macam tak happy lah. Rahmat janganlah keluar, Rahmat, you stay here, you keluar nanti kita orang ada siapa. Saya cakap don't worry boss, I fight from outside, you fight from inside. Saya lebih rela duduk di luar kerana saya takkan terikat dengan protokol dan SOP. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak kongsikan tentang ilmu. Kenapa? Nak elak kena scam, satu je solution dia, ilmu. Ilmu ni paling penting. Dengan adanya ilmu, insya-Allah awak takkan kena scam. Alhamdulillah saya tak pernah kena scam. Saya tak ada apa-apa alat yang canggih, saya cuma ada bekalan ilmu saja. Saya sama belajar di Universiti Malaya. Lecturer saya mengajar saya pun kena scam. Rahmat tolong saya, Rahmat, saya kena scam.